Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khabar Syakir. Alhamdulillah, I think this is really rezeki kot. Lama dah. Last kali jumpa Dr. Su 2021. Sekarang umur dia 26. Dan masa mula-mula jumpa Dr. Su umur 16. Dah tingkatan 4. Boleh cerita sikit tak? Kalau hashtag Dr. Su hari ni, Dr. Su punya podcast adalah daripada wrongly diagnosed, kanak-kanak, remaja yang pening, yang diisytiharkan ataupun dimention malas pergi sekolah. Kan? Malas pergi sekolah, tapi dia mempunyai seorang ayah yang sangat kata Masya Allah, yang sangat sentiasa berusaha mencari kenapa anak dia tak nak pergi sekolah. Saudara Syakir, cerita sikit, boleh cerita sikit macam mana pening masa dia berumur. Tempat dia juga Dr. Su, tapi dia dah pening beberapa tahun. Dr. Su nak tahu apa cerita sehingga dia jumpa Dr. Su. Boleh define tak? Boleh cakap kuat sikit. Boleh define tak? Pening you macam mana? Masa you berumur tingkatan 4 tu, you punya pening tu macam mana you rasa sebenarnya? Masa saya tingkatan 4 tu, saya pening berpusing lah. Berpusing? Betul tu? Okey. Jadi saya nak berjalan susah. Okey. Kalau nak bangun itu, kalau dah pening memang tak nak bangun lah. Tak nak bangun lah. Dan ayah you pernah cerita, tu ingat, dah pakai baju sekolah, tiba-tiba tak nak pergi. Dah siap dah pakai baju sekolah. Okey, kenapa? Sebab saya tak tahu lagi pasal pening tu. Tak tahu. Ingat pening biasa je lah. Okey. Bukan pening-penyut. Bukan pening macam orang kata sikit balik biasa. Bukan sikit pada lah. Okey. Bila saya pakai baju sekolah tu macam kita jalan lagi macam nampak semua benda berpusing lah. Okey. Lepas tu memang saya gerak lah tak pergi sekolah. Sebab kalau pergi sekolah kita akan banyak bilik kesihatan itu. Banyak bilik sakit ke bagi? Bilik sakit. Saya ingat. Bilik sakit. Jadi kalau pergi sekolah, jadi saya bila dah ada rasa macam tak boleh cerita memang saya tak pergi sekolah terus lah. Dr. Su pernah ingat ayah you cakap lama you tak pergi sekolah? Berapa lama you tak pergi sekolah? Dr. Su ingat? Kalau ingat? Kalau adalah banyak sangat dia tak ada terusan, tapi contoh dalam 2 minggu 3 kali tak pergi. Okey. Tapi benda tu berlakukan selama setahun ke macam mana sebelum jumpa Dr. Su? Mungkin dah dalam setahun dah. Okey. Dr. Su adalah doktor mungkin yang berapa Dr. Su tahu? 10 ke whatever. Tapi apa diagnosa yang diberi oleh perawat ataupun doktor yang sebelum ni bila pergi jumpa you cakap pening? Apa yang dia orang bagi? Tapi jangan sebut nama doktor. Sebelum saya pening tu saya ada macam telinga saya berbunyi berising. Okey, itu features mania disease. Jadi kebanyakan doktor dia bagi ubat pening biasa. Dia bagi ubat kita lah, dia takut kita tersubat. Okey. So dah jumpa pakar ORL lah macam tu? Belum lagi. Sebelum lagi? Okey. Klinik biasa? Klinik biasa lah. Jadi dah pakai ubat pening pun tak jadi. Pakai ingatkan dia dah makan ubat pening tu hilang lah semua, tapi tak ingat lah. Okey. Barulah saya refer ke orang biasa. So sebelum ni you tak pernah diberi diagnosis. You tahu kan diagnosa you adalah mania disease. Mania disease tu maksudnya dia 5 features dia. Satu, dia akan rasa telinga ketat. Dia akan rasa terapung-apung, floating sensation. Dia akan ada vertigo. Vertigo dia lebih daripada sejam kelihatan. Yang keempat, dia akan ada rasa macam tinnitus, telinga berbunyi dan kurang dengar secara fluctuating. Sekejap dengar, sekejap tak. Sekejap berbunyi, sekejap tak. Dan yang kelima, dia adalah related dengan pemakanan. Macam benda masih makan Maggi. Dan ayah you pernah komplain dekat Dr. Su, you suka makan Maggi. Okey, Dr. Su ingat. Okay, sampai Dr. Su kata, stop makan Maggi. Itulah, tapi ayah you memang sabar lah. Dr. Su rasa, kalau Dr. Su dah dekat position ayah you pun, memang bengah jugalah. Sekolah tak pergi, diagnosis tak tahu. Asyik cakap hanyut. So, dan berapa lama tak? Kalau you ingat, masa kita datang ke kita punya klinik, balance rehab klinik dekat USM ni, lepas kita startkan ubat. Kita start on Betacet 2 biji, 3 kali
kali sehari kan? 4 biji berapa kali? 4 biji. Okey lah, Dr. tak agresif sangat dia masa tu. Sekarang kita start 2 sampai 6 biji sehari. So you makan 4 biji. Berapa lama tak daripada kesan you ambil biji yang ubat betaset yang high dose tu untuk you dapat kesan dan you boleh pergi sekolah balik tanpa masuk bilik sakit yang terlalu keras. Tak ingat. Maksudnya berapa lama, berapa bulan lepas makan ubat dan nampak improvement dah kurang dah MC dan sebagainya. Masa 5 bulan 6 bulan. It's not bukan short term lah. Dan Dr. Zu jangan